Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke dalam satu business opportunity preview, satu pembentangan bisnes untuk kita dedahkan satu peluang perniagaan yang sangat-sangat luar biasa yang tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah dengar di tempat lain, insya-Allah. Sebelum itu, Farhana perkenalkan dahulu Farhana yang bersiaran daripada Bangi yang akan bentangkan sesi pada malam ini, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali hadir, boleh tak komen satu dan nyatakan di mana lokasi tuan-tuan dan puan-puan berada dan siapa yang sememangnya dah register sebagai affiliate yang telah bergabung dalam projek ni, boleh tak komen dua dan nyatakan di mana lokasi tuan-tuan dan puan-puan berada, insya-Allah. Jadi sebelum itu, untuk kita memberkati majlis dan pertemuan kita pada malam ini, kita buka dahulu majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah. Farhana nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana allocate masa untuk mendengar satu peluang perniagaan yang kalau tanya Farhana sangat-sangat luar biasa, dan mungkin peluang perniagaan ini adalah peluang perniagaan yang bakal merubah kehidupan kita, insya-Allah. Dan Farhana nak minta tolong jasa baik kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk allocate masa 20 minit untuk Farhana dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana ramai orang yang telah jana pendapatan mingguan tanpa henti dengan projek ni. Jadi jom sama-sama kita mulakan. Bismillah. Okey, sebelum itu kita nak tahu company apa yang offer projek ni. Nama company yang offer projek ni namanya adalah Think Awesome Sdn Bhd, dan dia bersiaran ataupun berada di HQ kita di Shah Alam, Seksyen 13. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat company ini telah mendapat achievement yang sangat-sangat luar biasa yang menunjukkan company ini sangat-sangat stabil. Dan Alhamdulillah, ini adalah antara pencapaian yang telah company ini dapat. Kita ada ISO, KPDN HEP dan juga segala dari segi produk marketing plan telah mendapat endorsement patuh syariah daripada Elzar Syariah. Alhamdulillah. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, produk company ini yang kita nak offer kepada tuan-tuan dan puan-puan bergabung untuk kita pasarkan produk ini ke pasaran seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Dinama produk ini adalah Think Quran, dan produk yang kita nak offer kepada tuan-tuan dan puan-puan ini telah ready dekat Play Store dan juga App Store, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak tahu company ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka sudah ada satu visi syarikat yang sangat-sangat jelas, di mana impact daripada produk ini, kita nak melahirkan 100 juta umat manusia yang boleh memahami makna Al-Quran. Dan untuk kita jayakan visi ini, company ni ada misi yang sangat-sangat jelas, di mana kita nak melahirkan affiliate ataupun usahawan-usahawan yang memasarkan produk ini adalah mereka yang bebas dari segi masalah masa dan bebas dari segi masalah keuangan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak tengok produk yang kita nak pasarkan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia selesaikan masalah apa? Jadi inilah masalah yang kalau tanya masalah Farhana, masalah yang sangat-sangat masalah global, di mana Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca, yang paling banyak dihafal, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ramai yang baca dan hafal dalam keadaan tidak faham, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak cakapnya kita dah nampaklah masalah tu sangat-sangat kritikal. Cumanya kita nak tengok bagaimana pula dari segi pasaran dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok umat Islam seluruh dunia, kita ada lebih kurang dalam 2 bilion umat Islam yang boleh faham makna Al-Quran sekitar 400 juta sahaja. Ini adalah satu signal, tuan-tuan dan puan-puan. Pasaran yang kita nak tembus ni adalah satu pasaran yang sangat-sangat luas. Jadi kita nak tahu juga ni, penting ke untuk kita memahami Al-Quran? Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, sangat banyak dalil yang Allah turunkan bahawa Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekadar untuk dibaca, tetapi perkara pertama dan utama penurunan Al-Quran untuk kita fahami
dan untuk kita amalkan. Jadi sangat-sangat penting sebenarnya bukan sekadar baca Al-Quran tetapi kita memahami apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi bila company ni nampak benda ni dia sangat-sangat serius, company buat kajian terhadap Al-Quran. Jadi mereka mendapati di dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 77,429 perkataan di dalam Al-Quran. Namun tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia ada cheat code di mana sangat banyak perkataan yang berulang-ulang. Jadi kalau kita boleh menguasai 900 perkataan, kita dah boleh memahami 80% daripada Al-Quran. Masya Allah, sangat-sangat dahsyat sebenarnya. Jadi kita nak try tengok contohnya. Al-Lazi di. Al-Lazi yang, fi di, min dari, sama langit. 4 kosakata ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah diulang sebanyak 6,679 kali dalam Al-Quran dan ini sahaja dah membawa kepada 9.1% daripada Al-Quran. Masya Allah, nak cakapnya sangat-sangat mudah kita nak menguasai vocab Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, satu berita gembira untuk seluruh umat manusia, seluruh dunia di mana kita sudah ada satu kaedah mudah belajar bahasa Al-Quran. Di mana customer kita just allocate 15 minit je sehari, mereka tak ada asas bahasa Arab pun tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, produk yang kita nak pasarkan ini, dia dah ready dekat Play Store. Dia dah ready dekat App Store tuan-tuan dan puan-puan. Tinggal kita nak saling bergabung, kita nak tawan dan penetrate market sama-sama sahaja. Dan kita nak tahu juga, Farhana, di mana sebenarnya kedudukan Think Quran ni Farhana? Jadi kalau tanya Farhana, kita sebenarnya hasil daripada kajian, kita sebenarnya berada di tempat yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Di mana kepakaran kita fokus kepada menguasai kosakata secara harfiah. Dan Alhamdulillah, produk yang kita nak pasarkan ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 2 fasa pembelajaran. Ini adalah fasa pembelajaran yang pertama yang kami namakan dia sebagai Word Quest, di mana kita fokus kepada 1000 kosakata yang paling kerap berulang di dalam Al-Quran. Dan selain daripada itu, kita ada fasa yang kedua. Yang ini kalau tanya Farhana, 1000 kali lagi seronok daripada fasa pertama tadi, di mana kita ada modul yang kedua yang kita namakan dia sebagai Surah Quest, di mana dalam Surah Quest ini kita fokus kepada penguasaan kosakata dalam setiap perkataan dalam juzuk yang ke-30 tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat-sangat best dan sangat-sangat seronok. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, produk yang kita nak pasarkan ini, dia dah ready 9 bahasa tuan-tuan dan puan-puan. Nak jual dengan orang Melayu boleh, orang putih boleh, Indonesia, Turki dan sebagainya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan kan, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, baru 9 bahasa ni tuan-tuan dan puan-puan, market yang tersedia dah lebih 500 juta tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, memang satu produk yang kita boleh nampak potensi dia sangat-sangat luar biasa. Cumanya kita nak tahu, bila produk yang kita nak pasarkan ni, apa kelebihan dia tuan-tuan dan puan-puan? Ini adalah 3 key utama kelebihan produk yang kita nak pasarkan. Yang pertama, dia mudah, dia berkesan, dan yang luar biasanya tuan-tuan dan puan-puan, produk yang kita nak pasarkan ni, dia menyebabkan customer tu jadi cepat mahir dengan cara dapat mantapkan ingatan menggunakan pendekatan pengulangan dan juga latihan tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa impact dia bila ramai yang menggunakan teknologi ni? Apa impact kepada diri-diri orang yang menggunakan? Memang sangat banyak tuan-tuan dan puan-puan. Impact dari segi solat, dari segi kehidupan, dari segi cara fikir. Sebab bila Al-Quran berada di hati ni, impact dan kita faham pula Al-Quran tu, memang memberi impact yang sangat-sangat luar biasa insya-Allah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, produk yang kita nak pasarkan ni dah dapat terima sangat banyak feedback yang positif. Jadi malam ni Farhana bawakan antara 3-nya, kita ada bekas mufti daripada Pahang, di mana beliau bagi tahu
aplikasi Think Quran ni tuan-tuan dan puan-puan dapat memudahkan customer student-student ni belajar menggunakan masa sendiri. Ikutlah masa kan. Dan kita juga ada review daripada mudir Pusat Mahat Tahfiz di mana beliau bagi tahu aplikasi yang kita nak pasarkan ni tuan-tuan dan puan-puan dapat mengatasi masalah buta Quran tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Dan kita juga ada Prof Muhayya Muhammad. Di mana Prof ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya Farhana siapa tak kenal kan? Beliau sendiri antara yang menggunakan teknologi ini, cumanya beliau ni sangat-sangat luar biasa sebab beliau bukan sekadar pakai, tapi disebabkan beliau nampak produk ni sangat bagus, sangat-sangat luar biasa, beliau decide untuk set up pasukan untuk pasarkan teknologi ni tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Mesti ramai yang nak tanya ni, Farhana berapa harga pasarannya? Untuk yang WordQuest 399, untuk yang surah quest tadi pun 399. Tapi kalau tanya Farhana, orang tak beli satu-satu tuan-tuan dan puan-puan. Mereka akan beli combo. Sebab combo ni dapat penjimatan RM100 di mana hanya perlu bayar 698 sekali sahaja seumur hidup. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah topik yang kita nak bincangkan pada malam ini di mana Farhana nak dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana sebenarnya ramai yang dah jana pendapatan yang mereka bakal dapat menggunakan projek ataupun produk yang kita nak pasarkan kerana ini adalah raja untuk segala bonus tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum tu kita nak tengok dahulu, Farhana, apa business advantage untuk projek ni? Dia ada sangat banyak advantage. Cumanya untuk malam ni tuan-tuan dan puan-puan, Farhana nak highlight untuk dua perkara. Yang pertama, kalau tanya Farhana, bisnes yang kami nak offer kepada tuan-tuan dan puan-puan ni, ini adalah satu peluang bisnes untuk tuan-tuan dan puan-puan jana pendapatan hari-hari, jana pendapatan minggu-minggu dan jana pendapatan bulan-bulan tuan-tuan dan puan-puan. Senang cerita, ini satu peluang kita punya duit tak putus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tanya Farhana, bisnes ni dia tak ada maintenance stock. Kita tak perlu nak maintain sebulan-bulan dan sebagainya kan. Tak perlu nak restock dan sebagainya. Kalau tanya Farhana, ini pun dah satu kesyukuran yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita nak tengok apa yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan. Pada saat tuan-tuan dan puan-puan bergabung dalam projek ni, bersama untuk memasarkan projek ni, kita boleh bagi diskaun kepada customer-customer kita. Jadi untuk yang warna purple tu, kita bagi diskaun RM100, mereka hanya perlu bayar RM299 sekali seumur hidup, sama juga dengan surah quest. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, macam yang Farhana bagi tahu, orang jarang ambil satu-satu. Mereka minimum akan fight untuk combo ni sebab penjimatan RM300 tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya perlu bayar RM498 sekali sahaja seumur hidup. Sangat-sangat luar biasa. Jadi jom kita tengok apa benefit yang kita dapat pada saat kita pasarkan teknologi kita ini. Jadi ini adalah bonus yang pertama yang kami namakan dia sebagai ganjaran affiliate ataupun retail profit. Di mana kalau kita jual setiap satu produk yang kita jual, sama ada kita jual secara secara 299 ataupun secara combo, kita akan dapat bonus retail sebanyak 25% tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tanya Farhana, bonus retail 25% ni sangat-sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Contohnya kalau kita berjaya jual 299, income ataupun retail yang kita dapat RM74.75. Kalau kita berjaya jual yang combo 498, retail yang kita dapat RM124 tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tanya Farhana, memang sangat-sangat besar. Itu yang pertama. Tapi bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Setiap produk yang terjual ini, dia bukan sahaja kita dapat retail. Kita juga akan dapat point. Di mana point ni kita boleh tukarkan kepada duit pada setiap hari Ahad 6.45 petang waktu Malaysia. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Ini adalah bonus yang pertama. Yang kedua, kita ada builder bonus. Bonus untuk set up pasukan. Di mana kita akan dapat 20% dia sehingga 3,000 point daripada setiap direct affiliate kita. Ini adalah bonus yang kedua dan kita juga bila pasukan kita dah start berkembang, dah makin membesar dan sebagainya, ini adalah antara bonus yang sangat-sangat manis iaitu team development bonus. Yang ini adalah bonus mingguan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan dibayar fix 10%.
unlimited level overriding secara weekly tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat situ, lagi besar ranking yang kita dapat, lagi besar weekly limit yang kita boleh buka tuan-tuan dan puan-puan. Presiden weekly limit dia sehingga RM100,000 seminggu tuan-tuan dan puan-puan untuk satu akaun. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Dan kita juga ada executive mentor bonus, di mana untuk executive mentor bonus ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah kita boleh override income TDB mingguan pasukan-pasukan kita. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, lagi besar ranking dia, lagi besar overriding income mingguan pasukan kita yang kita boleh override. Masya Allah, ini something yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita juga ada bonus yang kelima. Bonus yang paling senang, simple tapi paling dinanti-nantikan iaitu car bonus. Di mana company akan berikan kepada kita untuk mereka yang mencapai monthly base effective rank manager dan ke atas. Di mana kalau manager, kita dah boleh dapat car bonus 1,008. Kalau presiden tuan-tuan dan puan-puan, car bonus RM15,000 sebulan tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, memang sangat-sangat luar biasa. Dan bukan itu sahaja, untuk mereka yang mencapai rank manager dan ke atas, di mana company buat satu percutian yang kita boleh bercuti bersama-sama dengan founder kita, Redang Challenge namanya, yang kita akan bercuti di Laguna Redang Island Resort. Di mana ini adalah private island, kita akan bercuti, dia eksklusif untuk mereka yang mencapai rank 2 kali rank manager tuan-tuan dan perempuan. Kalau tanya Farhana, sempat lagi kita nak fight untuk benda ni. Dan ini adalah business potential tuan-tuan dan perempuan, di mana kita fokus untuk set up kita punya 4 orang pasukan dan setiap daripada tim kita jual 5 produk. Impactnya, ini adalah potential pendapatan yang bakal kita dapat. 3 bulan pertama kita menuju income sebulan RM3,000, setahun RM10,000. Dahsyatnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi komitmen untuk 5 tahun pertama ni, potensial pendapatan mingguan yang bakal kita dapat RM100,000 sebulan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tanya Farhana, memang sangat-sangat berbaloi. Dan mesti ramai yang nak tanya, Farhana ada tak yang dah capai pencapaian dalam projek ni dan sebagainya? Jom Farhana dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan insan-insan yang telah jana pendapatan mingguan dengan projek ni. Yang pertama, kita ada wakil daripada Brunei, Bos Hafimi. Beliau ini adalah Royal Brunei Quality Assurance. Nak cakapnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam busynya beliau yang selalu travel dan sebagainya, beliau boleh jana pendapatan mingguan RM2,500 seminggu, RM2,300 seminggu. Masya Allah, satu bisnes yang kita boleh buat di mana-mana. Dan kita juga ada Bos Kak Liza, kita orang panggil beliau ni Kak Liza, satu orang suri rumah yang boleh dikatakan 80 ke 90% daripada bisnes beliau hanya dijalankan daripada rumah saja tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, income minggu-minggu suri rumah boleh capai RM1,500 seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada satu orang peniaga ayam penyet. Kalau tanya Farhana, peniaga ayam penyet dekat luar sana sangat-sangat ramai. Tapi yang luar biasanya ni tuan-tuan dan puan-puan, Bos Ermayanti ni peniaga ayam penyet yang ada extra income mingguan sehingga boleh capai income mingguan extra dia ni RM2,140 dengan projek ni. Ini satu yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita ada Kak G. Kak G ni memang satu orang suri rumah yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang dahsyatnya tuan-tuan dan puan-puan, Kak G ni mengguna dengan projek ni bukan sahaja beliau telah dapat income seminggu RM1,700, RM2,000, RM3,000, RM4,000 seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Kak G ni satu orang suri rumah yang baru-baru ini yang telah mengeluarkan kereta beliau, Imas 7, menggunakan projek daripada projek ini. Satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Suri rumah pun boleh keluar kereta dengan projek ni. Dan ini adalah Kak Yah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan satu orang suri rumah boleh ada income mingguan RM8,000 seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Orang lain RM8,000 sebulan.
Kak Iyah dengan projek ni RM8,000 seminggu dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, untuk Farhana sendiri dengan projek ni Farhana dah jana pendapatan lebih daripada RM200,000 tuan-tuan dan puan-puan, dan Alhamdulillah Farhana pernah capai income mingguan Farhana RM16,000 seminggu. Masya Allah, Farhana memang kalau tanya Farhana, dahsyatnya projek ni, kita ada satu sukses formula yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini antara mentor-mentor dan guru-guru Farhana lah. Kita ada Bos Bahtia daripada Kelantan, beliau punya pendapatan lebih daripada RM200,000. Kita ada satu orang yang memang kalau tanya Farhana, beliau memang satu orang yang travel ke mana-mana, memang satu orang tablik yang keluar travel, dan beliau memang tercari-cari satu bisnes di mana-mana sahaja. Dalam projek ni tuan-tuan dan puan-puan, beliau dah collect lebih daripada 500,000 tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada satu leader hebat iaitu pencetus Ummah Muhsin Ahmad. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat situ, dia punya income mingguan, ada yang seminggu RM9,000, ada seminggu RM11,000, ada seminggu RM32,000 seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah takdir pencetus Ummah Muhsin Ahmad ni, sehari beliau belanja RM1,000. Yelah, nak belanja banyak-banyak buat apa juga kan. Sehari belanja RM1,000, bila pendapatan RM32,000, beliau terpaksa simpan RM25,000 tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, memang sangat-sangat luar biasa. Dan kita juga ada top leader kita, leader hebat kita iaitu Bos Bob, di mana beliau ini adalah bekas pekerja oil and gas. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat situ, beliau pernah bermula dengan income seminggu RM2,400 tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nak cakapnya, dalam projek ni kita ada satu sukses formula di mana daripada seminggu RM2,000 tu, dia boleh jadi seminggu RM11,000, seminggu RM21,000, seminggu RM26,000, sehingga beliau pernah capai seminggu RM30,000 tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, memang kalau tanya Farhana, inilah satu peluang perniagaan yang kita tercari-cari selama ni. Mesti ramai yang dah tak sabar ni, Farhana macam mana nak register? Kita ada 3 pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Starter, eksekutif dan juga elite. Jom kita tengok macam mana nak bermula. Ini adalah pilihan yang pertama, di mana kita hanya perlu bayar RM498 untuk kita dapatkan satu combo subscription. Kita bayar untuk kita sendiri pakai dan company akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu affiliate center, di mana dengan satu affiliate center ni, bonus mingguan tuan-tuan dan puan-puan adalah 10%. Bonus TDB. Ini adalah pilihan pertama yang tuan-tuan dan puan-puan boleh decide. Dan ini pula adalah pilihan yang kedua iaitu pilihan eksekutif, di mana dengan modal RM1,597, tuan-tuan dan puan-puan dapat apa? Pertama, satu produk yang tuan-tuan dan puan-puan sendiri pakai, dan ada 7 lagi produk yang tuan-tuan dan puan-puan boleh jual. Kalau terjual 7 produk ni, dapat balik modal kita, dapat profit dan tidak perlu restock. Stok akan jadi unlimited. Cumanya, company akan bagi kepada kita 2 affiliate center. Bila 2 affiliate center, bonus mingguan kita akan jadi 20% bonus TDB tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tanya Farhana, ramai orang bila dia dengar pembentangan ni, mereka akan pilih package yang terbaik. Di mana pilihan yang terbaik adalah elite. Elite ni modalnya hanya RM2,696 sekali sahaja seumur hidup. Apa yang kita dapat? Pertama, satu produk yang kita sendiri pakai, dan ada 14 produk yang kita boleh jual, dan kalau jual produk tu kita dapat balik modal kita, kita dapat profit, dan kalau habis 14 produk tu tidak perlu restock tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang mahalnya tu. Dan yang luar biasanya, company bagi kepada kita 3 affiliate center dan bonus mingguan kita tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang menarik, kita akan dapat 30% bonus mingguan TDB tuan-tuan dan puan-puan. Ini sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya Farhana, yang menariknya dalam projek ni, kita ada satu sukses formula. Yang sukses formula ni, bila yang telah orang panggil satu sukses formula yang proven sukses, di mana leader-leader yang ajarkan kepada Farhana, dan bila Farhana implement kepada sukses formula ni, Alhamdulillah menjadi tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila Farhana ajarkan pula sukses formula ini kepada pasukan-pasukan Farhana yang mereka ni terdiri daripada pelbagai background, dan mereka implement sukses formula ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang satu sukses formula yang sangat-sangat luar biasa.
Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni sangat-sangat bertuah kerana yang akan bentangkan sukses formula ini adalah satu orang leader yang beliau sendiri yang telah ajarkan, beliau sendiri telah implement dan beliau dah collect jana pendapatan lebih daripada 1.5 juta dengan projek ni tuan-tuan dan puan-puan. Dengan projek ni juga beliau telah menaja pasukan-pasukan beliau, package umrah VVIP, beliau menaja pasukan-pasukan beliau naik kapal layar yacht di Dubai, memang sangat-sangat luar biasa. Dan bila beliau keluarkan kereta tu tuan-tuan dan puan, tak tahulah macam tak ada perasaan pula beliau keluarkan kereta, memang sangat-sangat luar biasa. Jadi tanpa melengahkan masa, Farhana nak serahkan majlis dan platform ni. Farhana nak minta kepada jasa baik kepada tuan-tuan dan puan-puan, berikan fokus 1000% untuk dengarkan sukses formula ini yang bakal disampaikan oleh leader hebat kita, iaitu Boss Bob. Dipersilakan. Alright, so Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita punya bos Farhana, kita punya speaker ataupun pembentang yang pertama. So Alhamdulillah. Dan of course tuan-tuan dan puan-puan dah didedahkan satu projek yang sangat-sangat luar biasa yang dah proven dah. Ramai orang jana income minggu-minggu tanpa henti. So Alhamdulillah. So nama saya Fakhrul Razi bin Haji Nongcik. Saya menetap di Shah Alam. Alhamdulillah. Dan background saya lah bukanlah orang yang biasa buat bisnes ke terlibat dalam bidang bisnes network marketing ke, tak pernah. 13 tahun saya berkecimpung dalam bidang oil and gas sebagai kata apa, pekerja oil and gas. So Alhamdulillah. Dan saya berjumpa dengan satu peluang ni lah. So Alhamdulillah. And then inilah peluang yang saya boleh katakan Alhamdulillah impian untuk capai time freedom, financial freedom, saya dapat bersama dengan peluang ni. So Alhamdulillah. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak stay sampai sekarang ni, sebab topik yang saya nak bagi ni adalah topik yang sangat-sangat penting. Ini adalah part yang sangat-sangat penting. Tadi tuan-tuan didedahkan tentang profil syarikat, tentang license, tentang produk sedikit-sedikit apa semua. And then kita punya plan pemasaran. Kalau tuan-tuan tanya saya perlu faham tak semua benda tu? Tak perlu pun. Sebab lepas tuan-tuan register, tuan-tuan akan masuk ke dalam satu training yang kita panggil dia affiliate power training. Yang mana training ni dia akan menyebabkan tuan-tuan lebih jelas tentang kat mana nak fokus apa semua ni, semua dahsyat. Tuan-tuan bersama dengan bisnes tak perlu nak risau sebab kita ada training. Alright. So Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak reveal sukses formula ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan tentang dahsyatnya sukses formula ni tuan-tuan dan puan-puan. The first time saya dengar peluang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya pun macam tuan-tuan dan puan-puan juga. Ialah saya tak ada pengalaman bisnes dan bidang IT, teknologi ni bukan bidang saya. Saya bidang minyak dan gas. So saya tak ada pengalaman, tapi hajat di hati ni saya ni memang nak grow yang lebih baik. Bukan tak bersyukur dengan apa yang ada, tapi istilah bersyukur tu tak sepatutnya dia jadi satu comfort zone lah untuk saya kan. So erti bersyukur ni sepatutnya kita do lebih baik kan. So saya nak grow lebih baik kan, sebab saya sedar kalau saya maintain dekat pekerjaan lama saya tu, saya akan berada dekat situ je lah kan. So saya nak grow lebih baik dan saya mencari peluang perniagaan. So saya banyak survey peluang perniagaan, antara dia peluang buka restoran, peluang buka franchise, peluang buka jadi construction apa semua, dan Alhamdulillah saya memilih untuk bersama dengan Think Awesome Sdn Bhd. Kenapa saya pilih? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebab antara terbesar antara saya pilih bisnes ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan dari sebabkan produk semata-mata. Sebab kalau nak dikira produk hebat, banyak je bisnes-bisnes dekat luar sana yang menjanjikan peluang produk-produk yang hebat. Tapi saya tertarik dengan dia punya success formula kan. Dan success formula ni dia sangat-sangat luar biasa. Cuma bila saya dah involve dekat dalam bisnes ni, otak saya jadi mind blowing tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dekat dalam Think Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan ataupun saya sendiri, bukan sahaja dapat bisnes tuan-tuan dan puan-puan. All the way saya nak buat bisnes, all the way saya nak capai saya punya impian ni, dia boleh jadi asbab ratusan juta orang faham Quran. Benda tu betul-betul saya kata priceless moment lah. Mungkin kalau saya buat bisnes lain, saya tak dapat benda tu. Mungkin saya just dapat duit kan. Tapi dia dah ada dua benda kat sini. So zaman-zaman krisis ni tuan-tuan dan puan-puan, kita memang kita pun sedia maklum, kita tengah berhadapan dengan satu situasi iaitu perang antara Israel, antara US dan juga Iran yang akan menyebabkan
kegawatan ekonomi secara besar-besaran, walaupun Malaysia masih lagi tak terasa, tapi kita dah kena bersedia kan. So yang mana krisis tenaga ni akan menyebabkan pembuangan pekerja secara besar-besaran dan bisnes pun tak boleh nak running kan. So dalam tempoh krisis ni tuan-tuan dan puan-puan, orang perlukan dua benda. Satu kan, ubat untuk tenang dan juga peluang. So untuk tenang tak ada benda lain tuan-tuan dan puan-puan. Bukan makan Panadol, bukan. Kembali kepada Quran. Orang yang stres ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak boleh bagi dia kereta, tak boleh bagi dia gula-gula, tak boleh bagi dia aiskrim, suruh dia jilat aiskrim tu tak dapat tuan-tuan dan puan-puan. Satu je, faham Quran. So dari segi produk, ini memang satu produk yang memang ultimate lah. Memang saya kata macam wow kan. Asal dia bila saya meniaga, saya memang tak pilih produk tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cara buat duit yang paling mudah. Tapi rezeki alhamdulillah dengan Quran ada satu produk. Nak jual produk ni senang tuan-tuan dan puan-puan. Saya jual produk senang je. Saya tanya dia, kau umat apa? Umat Nabi. Kan? Betul bang, umat Nabi. Kau wajib pakai. Dah senang je. Nama je umat Nabi, ada 299, wajib pakai. Kan? Sebab memang Quran ni diturunkan untuk dia fahami. Senang. Nak jual ni senang. So yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, peluang bisnes. Peluang bisnes ni yang saya betul-betul amazed lah tuan-tuan dan puan-puan. Founder Think Quran, Datuk Abdul Razif, dia sediakan satu peluang yang mana dengan success formula ni. Bila tengok success formula ni, saya teringat kisah owner Nazar. Tuan-tuan kenal tak owner Nazar dan juga Bonsiu? Kalau tahu Nazar dan Bonsiu, type nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh type nombor 1. Nazar tuan-tuan kenal, tahu tak Nazar? Ataupun yang kedua ni Bonsiu. Kan? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, Nazar dan Bonsiu ni, mereka ni semua dah level-level billionaire dah tuan-tuan dan puan-puan. Bonsiu tu dah tak ada lah apa semua kan. Tapi nak katanya, kekayaan mereka ni bukan disebabkan mereka ni jual produk sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Nazar dia tak ada kilang kereta sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Nazar ni dia jual produk orang lain, iaitu Kia. Kan? So, dan Bonsiu pula, dia pergi jual bukan produk dia. Dia jual produk orang lain daripada Jepun, iaitu Honda. Kan? So sampaikan dia punya otak ni, dia orang fikir dengan produk orang lain, macam mana aku nak jadi billionaire. Sampaikan orang boleh fikir, sebelum nama Kia, kena ada nama Nazar dulu. Sebelum nama Honda, kena ada Bonsiu dulu. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dua orang manusia ni jual produk yang berlainan, satu jual kereta, satu lagi jual motor, tapi dia ada satu persamaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab persamaan dia adalah tuan-tuan dan puan-puan, bila dia orang secure kontrak, contoh Nazar bersama dengan Kia, Bonsiu dengan Honda, bila dia secure kontrak tu, dia orang punya mindset bukan jadi salesman tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia tahu, kalau dia jadi salesman, 7 keturunan, bukan kaya tuan-tuan dan puan-puan, 7 keturunan sama je. Kan? Tapi dia punya mindset, macam mana pasaran ni aku nak tawan. So apa dia buat? Dia balik tu, dia terus set up dia punya first team. Dia invite kawan-kawan dia. Siapa nak join sekali, jom. Kata ada satu kontrak besar ni. Oh, memang next level. Kekayaan Bonsiu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pernah propose dekat kerajaan Pulau Pinang untuk buat jambatan khas keluarga dia saja lalu. Kan? Keluarga, tapi kerajaan Pinang reject lah sebab tak ada benefit dekat kerajaan. Dan rumah Bonsiu ni tuan-tuan dan puan-puan, Bonsiu tu dah tak ada dah mati dah. Tapi nak katanya rumah si Bonsiu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada pengawal berkuda tuan-tuan dan puan-puan kalau kat Penang tu. Memang dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Dia kaya dia ni jual produk orang tuan-tuan dan puan-puan. So dia secure kontrak dengan Honda, yang seorang lagi secure kontrak dengan Kia. So now apa yang terhidang dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, tuan-tuan tengah ditawarkan satu kontrak daripada Think Awesome Sdn Bhd, is open contract, open for everyone, untuk supply satu teknologi seluruh dunia tuan-tuan dan puan-puan. How big the market? Oh. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Bonsiu dia dapat kontrak Honda tu, dia kena all out tuan-tuan dan puan-puan. Kena add on modal ratus ribu apa semua. Sama juga dengan Kia nak make it happen. Tapi modal yang tuan-tuan perlukan 2696 sekali semua hidup. Cuma kunci dia, apa yang saya nak highlight dekat sini, kunci dia adalah mereka ni bapak je kontrak tu, dia terus set up dia punya first team. Dan diajarkan benda ni di dalam kita punya success formula. So sebelum saya nak review success formula ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share sikit impact success formula ni tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah account live saya
daripada dashboard yang saya ambil, saya punya permulaan 2022 Julai. Masa ni tuan-tuan dan puan-puan, first time saya jumpa Tim Quran, saya dah boleh nampak dah. Gila dahsyat. Masa ni Tim Quran tuan-tuan dan puan-puan dalam Apple Store pun tak ada, dalam Play Store pun tak ada, dalam website pun tak ada, dia dalam file APK. Masa ni baru ada 5 perkataan. So masa dapat kontrak ni tuan-tuan dan puan-puan, saya guna bahasa mudah je lah, bahasa kontrak kan. Masa dapat kontrak ni, saya kata ini gila ni. Dan masa tu saya dah tahu dah, aku tak boleh jadi salesman, aku kena jadi macam mana Bos Yu, macam mana Nazar, dapat kontrak set up first team. Dan dahsyat ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk set up first team tu, untuk set up team tuan-tuan dan puan-puan, dibantu oleh HQ, dibantu oleh leader-leader. Oh dahsyat. Sebab yelah, saya mula-mula register mana faham tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pun sama, nak register mana tahu nak present macam Buat Farhana tadi. Kan? Kita ada strategi dia. So, ini income bulan pertama saya tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, saya invite 6 orang and 2 orang kenalan saya register. So, Alhamdulillah, RM443. Masa ni, feel memang dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. So, bulan kedua tuan-tuan dan puan-puan, apa saya buat? Saya ajarkan sukses formula ni, strategi yang sama kepada kenalan saya 2 orang ni. Alhamdulillah, income saya RM3,244. Tapi yang dahsyat ni tuan-tuan dan puan-puan, bulan ni, income kenalan saya tu, potong income saya tuan-tuan dan puan-puan. Income dia dah RM4,000 dah. Sebab saya set up 2 team je. Dia dah main terus 4 team, 5 team dah. Dahsyat. So makna kata dalam Tim Quran ni masa tu bos, dahsyat lah. Mana kata orang bawah pun boleh potong income rata. Maulah fair. Barulah fight. So bulan ketiga tu tuan-tuan dan puan-puan, kami ajarkan sukses formula ni secara besar-besaran tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, bulan ketiga pendapatan saya masuk lagi RM30,000. Ini dahsyat dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini dahsyatnya. So kalau tuan-tuan tengok RM30,000 ni tuan-tuan dan puan, apps yang saya jual adalah 5. Yang saya jual sendiri, total pendapatan saya RM395. Tapi daripada mana datang RM30,000 ni tuan-tuan dan puan-puan? Daripada team development bonus. Sebab setiap apps yang team tuan-tuan jual nanti, tuan-tuan akan ada point. So inilah dia income. Minggu pertama RM2,000. Masa ni tuan-tuan dan puan-puan, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. RM2,200 seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Masuk lagi income minggu kedua RM5,160. Saya kata ini benda parang ni kan. Minggu ketiga masuk lagi income RM10,140. Masa ni saya dah pening lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah boleh imagine dah masa depan orang-orang yang all out dengan Tim Quran ni. Dan minggu keempat masuk lagi RM8,000. Total 4 minggu tu RM25,000 tuan-tuan dan puan-puan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ada executive mentor bonus RM1,000 lebih. Dan kita ada car bonus RM1,800. Total income masuk RM30,000. Bulan depan tu lagi masuk lagi tuan-tuan dan puan-puan, income RM39,000. Masuk lagi income RM43,000. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. So menjadikan total pendapatan saya dengan sukses formula di tuan-tuan dan puan-puan, total terkumpul 1.5 juta. Business up and down, up and down, up and down. Tapi Alhamdulillah still maintain 5 angka. Ni income bulan lepas saya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang tanya income bulan lepas apa? Kita boleh tunjuk bos. Ni income bulan lepas saya RM18,247. Memang dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. So persoalan dia, apa sukses formula dia? Inilah dia yang saya nak revealkan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan ready nak tahu, type nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan. Sukses formula ni lah dia tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya nak reveal dengan tuan-tuan dan puan-puan, penentu tuan-tuan dan puan-puan boleh sukses ataupun tak. Sebab saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan penat buka boost, jadi salesman. Tak nak tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengah jumpa satu produk yang belum viral, so kita ni lah opportunity yang kita kena ambil tuan-tuan dan puan-puan. So sebelum jadi viral, kita kena jadi mastermind, the man behind the viral tuan-tuan dan puan-puan. Dah viral nanti ejen-ejen tuan-tuan dan puan-puan yang kemudian ni diorang akan buka boost lah, pergi fokus job. Biar diorang yang pergi buat. So tuan-tuan tengah buat apa? Tuan-tuan perlu set up tuan-tuan punya first team. Persoalan dia macam mana? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, the success formula. Kalau tuan-tuan tanya saya, apa yang terbaik untuk tuan-tuan fokus? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Fokus betul-betul. Ada 4 langkah je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan nak bina empire dengan Tim Quran, follow lah 4 langkah ni. Tapi kalau tuan-tuan semata-mata nak main income runcit, sehari jual 1, cari jual 2, boleh, tak ada masalah. Tapi rugilah kontrak $1 billion
Tapi tuan-tuan main sen-sen je untung nak buat apa? Kan? So, ini sahaja 4 langkah. Tuan-tuan follow. Kan? So, tuan-tuan nak buat duit padu-padu, nak conquer market, this is the way. Alright. So, 4 langkah. Yang pertama buat apa? Dah accept contract. Tuan-tuan register and purchase produk lah. Register lah. Tuan-tuan boleh pilih. Nak ambil starter boleh, executive boleh, elite boleh. So, pilihan tu, kejap lagi saya akan dedahkan apa beza dia starter dengan elite ni supaya tuan-tuan akan lebih jelas. Alright? Okay, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu dah. Tuan-tuan dah tahu dah. Tuan-tuan dah decide dah. Aku tak nak jadi salesman. So, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan ambil pen dan kertas. Tuan-tuan senaraikan 20 kenalan tuan-tuan dan puan-puan yang paling rapat sekali untuk tuan-tuan set up tuan-tuan punya first team. Alright. So, tuan-tuan dapat kontrak $1 billion. Takkan nak pergi run seorang-seorang? Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Nak macam mana pun tak boleh. So, tuan-tuan involvekan kenalan-kenalan rapat. Kalau tuan-tuan boleh make million, siapa yang tuan-tuan 20 orang yang tuan-tuan nak dia make million sekali? So, senaraikan saja. Ambil pen, kertas. Alright. Yang ketiga buat apa? Ini yang paling syok tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang paling syahdu. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana saya buat first 400 and then 3,000 dan 30,000. Step yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang menyebabkan tadi saya bagi tu dekat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tak perlu faham, tak perlu pandai apa semua, tak perlu petah macam Bos Fahana pun tak perlu. Step ketiga ni iaitu kenalkan saja kepada leader. Siapa leader? Orang yang introduce tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam bisnes ni, dialah leader tuan-tuan dan puan-puan. Sarah dikenalkan oleh Ali. Sarah lah leader Ali. So benda-benda tu contoh macam tu lah. Ali lah leader kepada Sarah. Tu macam tu. Dan daripada 20 orang ni, kita tak perlu semua say yes. Kita kena accept tuan-tuan dan puan-puan. Produk belum lagi orang kenal. Ada yang tak nak, ada yang nak. Cukup 4 orang yang nampak peluang, tuan-tuan buat apa? Bantu dia lakukan 4 langkah ni. Inilah dia 4 langkah yang tuan-tuan follow, insya-Allah. Pagi tuan-tuan register, malam dah ada income, balik modal siap-siap dah. Malam ni tuan-tuan register, besok pagi terus apply for step, besok ataupun petang dah boleh ada income dah. Laju tuan-tuan dan puan-puan sebab dia tak tunggu tuan-tuan pandai. Alright. Step pertama, register. Ini part yang paling penting. Tuan-tuan kena clear. Saya kadang-kadang saya kesian tuan-tuan dan puan-puan. Orang ni kadang-kadang dia ada duit, tapi disebabkan dia tak clear dekat sini, dia pergi ambil yang starter. Starter ni boleh ambil tuan-tuan dan puan-puan kalau betul-betul tuan-tuan tak ada modal. Tapi kalau ada modal, ambil starter juga, sedih tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Tuan-tuan tengok balik apa yang saya nak bagi tahu ni. So, starter dengan elite. So, saya nak pastikan tuan-tuan masih lagi bersama dengan saya. Tab nombor 7 tuan-tuan dan puan-puan. Tab nombor 7 sebab ini penting. Saya tak nak tuan-tuan menyesal. Saya tak nak tuan-tuan menyesal. Ada modal, ada kenalan yang nak buat bisnes sama-sama, tapi saya tak guna satu starter. Oh, rugi tuan-tuan dan puan-puan, rugi. Sangat-sangat rugi. Dan 2696 modal sekali semua hidup, tuan-tuan boleh buat income padu-padu, tapi tuan-tuan hanya layak untuk dapat income sebagai starter. Rugi. So, tuan-tuan kena dengar benda ni. Jangan disebabkan ada modal, tapi tak faham, ambil je starter. Nanti baru nak tambah. Rugi. Saya bagi tu rugi. Alright? So, apa beza dia starter dengan elite? Okay, saya pergi kepada starter dulu. Alright. So, bila tuan-tuan register starter, company akan bagi tuan-tuan dan puan-puan satu affiliate center. Alright. So, bila tuan-tuan ada satu affiliate center ni, satu affiliate center ni dia akan carry 10%. Kita fokus bonus nombor 3, iaitu team development bonus. Alright. So, bila tuan-tuan buat 4 step tadi, list 20 kenakan, tuan-tuan akan wujudkan team. So, kita consider tuan-tuan wujudkan 4 team. Team A, team B, team C, team D. Contohlah Ali, Abu, Milah, Timah. Contoh. Alright. So, bila tuan-tuan ada satu center, tuan-tuan kena susun ke 4 team tuan-tuan dan puan-puan ni macam gini. A, B, C, D duduk bawah A dan B. Terpaksa, tak ada pilihan. Sebab sifat dia ke bawah. Alright. So, bila mereka lakukan penjualan apps ataupun lakukan 4 step, dia akan menghasilkan APV dekat tuan-tuan dan puan-puan. Kita contohlah ambil APV yang sama. Senang kira, 10,000 APV. APV ni tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh jadi juta tuan-tuan dan puan-puan. Sebab APV ni dia tak ada limit, dia tak ada level. Sebab tu jangan panggil Tim Quran ni multi level. Sebab dia tak ada multi level tu. Dia infinity level. Selagi berlaku penjualan apps, selagi itulah APV akan sampai dekat tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak ada level tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu APV ni dia akan jadi juta APV. Mana boleh tuan-tuan halang tim tuan-tuan dan puan-puan
jual apps. Takkan nak bagi tahu kat Siti, dah. Jangan jual apps dah. Dah, tak boleh. Tak boleh. Kan? So, contohlah kat sini. Tim A, B, C, D, APV yang sama. So, kita ambil lah. Belah kiri ada 20,000 APV, belah kanan ada 20,000 APV. Kan? Total kan? So, 10% daripada 20,000 APV, income tuan-tuan dan puan-puan, RM2,000. Okey, ini satu starter. Alright. So, kalau tuan-tuan ambil elite, bayar je 2,696, automatik tuan-tuan dah ada 3 center. Center yang pertama ni tuan-tuan akan dapat sebabkan tuan-tuan subscribe yang combo tu. Lepas tu tuan-tuan beli 7P, tuan-tuan dapat center yang kedua. Beli 7P lagi, tuan-tuan dapat center yang ketiga. So, total 3 center. 10%. Okey. Saya nak buat comparison apple to apple. Sama. Saya tak nak tambah apa-apa pun. Saya ambil tim yang sama. A, B, C, D. Cuma susun sahaja berbeza. Kalau satu center, dia susun ke bawah. Tapi kalau tuan-tuan ada 3 center, kita susun melintang. Tim yang sama. So, dan kita ambil balik APV yang sama. 10. Tuan-tuan nampak tak? Tim yang sama betul? APV yang sama betul? Kalau betul, tab nombor 8 tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak pastikan betul benda ni. Tim yang sama, APV yang sama. Tak ada apa-apa pun yang berbeza. Betul tak betul? Cuma susunan saja disebabkan tuan-tuan ada 3 center. And susunan saja yang berbeza. Alright. So, kita tengok apa yang jadi dekat center yang nombor 2. 10%, 10,000 APV, income center nombor 2, RM1,000. Kita tengok pula dekat center yang ketiga. 10% kali 10,000 APV, income RM1,000. Yang dahsyatnya tuan-tuan dan puan-puan, kita panggil nama dia compounding. Center nombor 1 ni. Center nombor 1 ni tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah. Dia tak buat apa-apa pun. Tapi center nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan, dia akan buat apa tau? Belah kiri income RM1,000, belah kanan income RM1,000, total income dia RM2,000. Oh, dahsyat. So, berapa total income tuan-tuan dan puan-puan? RM4,000. Tuan-tuan nampak tak? Effort yang sama, register je berbeza, starter, elite, effort yang sama, team yang sama, APV yang sama, income beza sekali ganda. Ini baru 10,000 APV. Kalau saya letak 100,000 APV, beza income berapa puluh ribu beza income. Kalau 1,000,000 APV. Sebab tu saya bagi tu tuan-tuan dan puan-puan, masa tuan-tuan nak register, decide betul-betul. Kalau ada modal, boleh sediakan, terus register elite. Jangan tunggu. Zaman sekarang ni, jangan tunggu. Jangan simpan duit ikat perut. No, you kena do something. Orang yang bekerja akan diberhentikan kerja secara besar-besaran. Kilang tengah cut down the operation, tuan-tuan dan puan-puan. Kontraktor, tadi keluar berita utama, 100 kontraktor tak boleh nak jalan kerja ni. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. So inilah dia momen dia, tuan-tuan kena do something. Decide betul-betul. Starter ke elite? So kalau tuan-tuan nak register, tuan-tuan pilih yang mana? Kalau starter, tab nombor 9. Kalau elite, tab nombor 10. Tab dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Tab dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Ambil elite yang paling penting. Tu macam mana cara nak daftar? Senang je. Dapatkan link daripada orang yang invite tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Sarah yang invite tuan-tuan dan puan-puan, kontak Sarah. Jangan tunggu Sarah kontak. Lambat. Tuan-tuan terus kontak Sarah. Minta link elite. Aku nak register elite. Sebab modal dia sekali je semua hidup. Tuan-tuan imagine. Tuan-tuan dapat kontrak $1 billion punya kontrak. Modal sekali saja 2,696. Tak perlu nak restock produk. Tak perlu nak ada maintenance keluar duit. Tak ada expiry date. Ya Allah. Sangat-sangat dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So bila tuan-tuan nak register, tuan-tuan ada link. Kalau ada kad kredit, pakai kad kredit. And kalau kad kredit ni seminggu 2 minggu kita dah boleh buat full settlement dah. Alright. Dan kalau tak ada, pakai online banking. Kalau tak ada, boleh pakai Bitcoin. Alright. Mana-mana pun boleh. Yang tak boleh, tak register je. Alright. So, dan Fast Asia Fast Result. Dan tuan-tuan kena terus ambil peluang. Sebab bulan 5, 9 hingga 10 Mei 2026,
Tim Quran jadi penaja utama Faith Event yang bawa masuk Mufti Meng. Tuan-tuan boleh screenshot ni tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tanyalah dekat ChatGPT tuan-tuan dan puan-puan. Kalau manusia 3 orang ni, ulama 3 orang ni bercakap tentang Tim Quran, apa impact dia yang akan berlaku? So followers diorang ni tuan-tuan dan puan-puan lebih daripada, kalau combine ni lebih daripada 20 juta followers tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa impact dia bila mereka ni bercakap tentang Tim Quran? Dia akan menyebabkan pintu global akan terbuka besar-besaran tuan-tuan dan puan-puan. Soon or later, kenalan tuan-tuan dan puan-puan akan tahu juga Tim Quran. Cuma beza dia daripada orang lain ataupun daripada tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dah jumpa peluang, Allah dah rezeki kat tuan-tuan dan puan-puan jumpa peluang lebih awal. So terus grab. Jangan fikir panjang. Alright? So itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan ambil peluang ni tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata apa, penyesalan yang paling abadi tuan-tuan dan puan-puan bukan kegagalan. Penyesalan paling abadi adalah bukan kegagalan, tapi terlepas peluang tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan bayangkan Tim Quran jadi $billion punya company tuan-tuan dan puan-puan. Masa tu tuan-tuan pandang je daripada jauh, benda tu satu benda yang sangat-sangat merugikan. Alright, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu tuan-tuan boleh buat pilihan yang bijak. Ucap terima kasih kepada orang yang invite tuan-tuan dan puan-puan. Say thanks. Dia ingat dekat tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam waktu-waktu sukar ni, dia bagi satu peluang bisnes. Bisnes yang terbaik sekarang ni adalah bisnes yang tak melibatkan logistik. Dia melibatkan IT dan teknologi. So tuan-tuan dan puan-puan, nak buat presentation ni tak perlu pakai minyak pun tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh buat daripada rumah je. InsyaAllah, itu saja daripada saya. Terus daftar, jangan tangguh-tangguh. Jadikan benda ni satu peluang kebangkitan untuk tuan-tuan capai dream tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan ada dream, isteri ataupun suami tuan-tuan ada dream, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pun ada dream, insyaAllah kita capaikan dengan satu platform. Dan dalam keadaan tuan-tuan capai dream tuan-tuan dan puan-puan, ratusan juta orang faham Quran. InsyaAllah itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bos.